Okay guys, selamat datang dalam channel Ahmad Rifki. So hari ni kita akan main game Minecraft Survival Musim 10, episod 10. Sekarang kita dah masuk ke episod yang terbaik Okay, so macam korang tahu episod lepas kali. So hello guys, hari ni kita nak buat hari ni. Sebelum aku memulakan permainan, semalam saya baru membina kebun, membuat kebun. Tengok carrot aku dah tumbuh, beetroot dah tumbuh, labu pun dah tumbuh. Weh, boleh keluar tak sangka. Kandang aku ni kena tinggi sikit biar labu tu memang macam ni tapi macam mana kalau kita belah tu? Labu di sini, senang. Tapi tebi. Mana boleh labu di sini, tebikan di sini. Okey. Macam ni. Okey. Episod kali ni kita nak buat rumah anjing lagi. Rumah anjing. Saya tak tahulah episod lain saya dah buat rumah anjing. Cuba korang tengok dekat video yang aku buat sebelum ni. Di video lepas tu. So armadillo kita semua ada situ. Okey, armadillo kita selamat Dia dah tak ada teman. Ada kawan aja, aku cari kawan dia lah. So inilah anjing aku. Anjing ni agak berbeza. Anjing Afrika. So kan, okey. Sebelum kita memakan anjing, kita nak buat posisinya dulu guys. So posisinya senang je. Ikut cara saya. Okey, letak gate dulu. Jom kita memulakan permintaan. Let's go. Okey, macam ni fondasinya tapi sekejap. Mak. Buat blok 5 sikit. Okey, ni kita nak buka sikit. Ni kita hancurkannya sedikit sikit. Nanti 5 blok. Sebab aku tengah lagi guys, biar anjing tu semua boleh main. Biar orang semua puas hati sikit. 5 blok. Okey, so dah malam So aku nak balik rumah nak tidur ni dulu semua. So aku dah malam. So malam ni tak ada monster yang kacau rumah aku tak ada duduk depan rumah aku. Okay, so kita nak pergi tidur kat bawah pula sebab aku bawah ni. Okay, so aku nak tidur sekarang. So jumpa korang esok. Bye. Okay, selamat pagi semua. So hari ni kita nak sambung lagi. Okay. Tadi dia muncul kat depan. Okay. Mati pun. Dapat ni dapat rotten flash. Bagi dia makan je. Anjing yang baik. Tapi dah tu busuk. Tak apalah, bersyukur je lah dia tu. Okay, so nak buat blok ni senang je. Okay, macam ni caranya. Okay, kita buat seperti ini. 2 blok. Kalau untuk satu kita tengok sikit. Okay. Semua ni nak alihkan sikit. Okay, seperti ni. Lepas tu kita nak letak blok di depan. Okay, sekejap. Alamak, yang background ni tak buat lagi. Okay, lepas tu nanti tingkap ni kita buat nanti. Okay, lepas tu kita buat seperti ini. Okay, Mak, tercantum pula sekejap. Tak boleh, tak cantik. Kita buat ringkas je. Okay. Alamak, tak cukup slab Okay. Okay guys, aku akan siapkan kandang anjing dengan sekelip mata. Okay guys, kandang anjing kita sudah siap. So saya dah tambah satu lagi hiasan, iaitu decorate pot. Okay, lepas tu kita ada tinggal satu lagi baik. Okay, jangan gunakan pedang. Kita jadikan itu macam ni caranya. Biasanya nak buat tempat makan anjing macam ni terus nak buat tempat makan anjing. Ni pemakan anjing, tempat makan anjing ni guys. Tapi makanan tak macam tempat ni pun. Okay, labu ni kita lepaskan dulu.
Nak luaskan ni lagi macam ni. Cantik lagi ni. Okay, sorry. Bumbung ni saya letak dulu macam ni guys. Sebab apa? Biar senang aku nak masuk. Anjing tu senang nak masuk. So aku akan duduk macam ni aja. So tempat tu kita letak ni juga depan rumah dia, biar dia senang-senang dia main. Okay, sudah. Okay, nanti nak letak hiasan lagi lah. Tak tahu nak letak hiasan apa lagi. Nanti saya ambil lah. Okay, lepas tu kita nak ambil anjing ni weh. Okay, anjing ni kita bawa masuk dalam, kita bawa ke sini guys. Ayo anjing, sini jeng, sini. Anjing yang baik. Nanti kalau hujan duduk di sini. Aku takut kena air sini. Anjing ni takut air. Macam mana anjing suka tak? Tengok sini. Baru macam cantik anjing ni baru cantik kecuali anjing yang di rumah aku. Okey, sebenarnya aku ada satu lagi anjing. Hei kau, saya ambil 2 ekor anjing. Tapi 2 anjing, satu ekor anjing tu tak masalah. Dia di rumah kayu aku sendiri tu. So, ni dah armadillo ni. Memang sorang-sorang nanti aku cari dia. Nanti aku cari dia kawan lagi. Untuk halang dia keluar, kita kena lari dulu guys. Baru dia tak keluar. Okey, kita dah dapat. Ni okey, kita dah dapat 3. Okey lah guys. Okey lah guys, sampai saja untuk video kita kali ni. So, untuk armadillo yang satu lagi tu, aku cari sendirilah. Dekat kawasan ni mesti banyak armadillo. So macam korang tengok, kandang anjing aku cantik ataupun ada lagi tak hiasan yang aku tak letak lagi. Cuma komen kat bawah. Adakah dia cantik? Cuma komen. Okay, komen kat bawah. So kita sampai saja untuk video kita kali ni. Aku menamatkan video ini. Jangan lupa korang like dan subscribe. Dan jangan lupa tekan loceng atau notification ataupun komen. Kita akan jumpa video akan datang. Bye bye semua.